Okey kan, hari ni masuk sebiji Volvo V40 T4. Apa yang rosak? Benda ni yang rosak. Korang tahu tak apa benda ni? Mari saya tunjuk. Okey kan, semenjak 2-3 menjak ni kereta yang masuk boleh pelik masalah. Jadi hari ni pun dia tak pelik lah, tapi benda ni susah lah kita nak cari kan, renyah. Proses dia tu renyah. Dan kalau korang boleh tengok, kita dah baraikan macam-macam untuk cari dia punya masalah lah. So sekarang ni kita kat dalam sebuah Volvo V40. Standard lah kereta mana-mana, kereta konti biasanya dia akan ada aircon dan dia akan ada juga heater kan. Kereta ni dulu hantar dekat workshop lain disebabkan ada bocor coolant dia lah. Owner dia kata coolant dia selalu kurang kan. Walaupun dah tukar barang-barang yang kat depan tu, hose coolant yang baru, tapi tetap kurang juga coolant dia. Jadi dia hantar pada kita. Mungkin dia tahu kita memang pakar buat konti kan. Jadi dia hantar kereta pada kita untuk kita check pula lah. Jadi selepas kita punya technician buat check up, memang betul, memang tak ada isu leaking dekat depan. Tapi lepas kita masukkan orang kata angin untuk kita check pressure, selepas 1 jam baru kita nampak yang memang ada bocor lah. Bocor tu bocor halus je. Dan bocor itu berpunca daripada dia punya barang ni. Okey, kalau korang boleh nampak, ini adalah heater Itu memang ni laluan coolant lah kan, masuk dalam ni, keluar masuk, ada proses dia lah. So ini adalah heater yang kita keluarkan daripada kereta ni lah. So sebenarnya yang bocor tu adalah heater ni. Kalau korang boleh tengok kan kat sini kan, sini ada bocor, dekat penyambungan dia pun ada bocor. Jadi disebabkan benda ni bocor dan benda ni duduk dalam dashboard kan, jadi sebab tu agak menyulitkan lah untuk kita punya technician cari. Tapi akhirnya kita jumpalah masalah tu. Jadi kita dah suggest pada customer untuk tukar benda heater ni dan kita akan pasang balik lah dashboard dia. Okey kan, kalau korang ada masalah dengan kereta-kereta Continental ataupun JDM ataupun kereta lokal, tak kisah, korang boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita dekat stesen 15 Shah Alam. Mungkin ada masalah nak minta kita check ke, nak minta kita tengok-tengokkan ke jampi kan, tak kisahlah, boleh datang ke sini. Dan kalau korang ada sebarang masalah ataupun korang nak tanya, nak minta quotation ke apa, boleh klik link kita dekat bio. Dan kita jumpa lagi lah lain kali. Bye bye.